Rapat. Cepat lagi, tim kita cepat. Okey, pagi ni di Lijiang kita punya lawatan terakhir di Lijiang, Dragon Black Pearl. Dragon Black Pearl ni adalah merupakan satu kolam semula jadi yang dibina sebagai taman pada tahun 1737. Jadi maknanya usia dia hampir 300 tahun lah. Jadi ini adalah merupakan destinasi terakhir di Lijiang ni sebelum kita balik ke Kumning. Tempat ni sangat sesuai untuk mengambil gambar, terutama refleksi Gunung Jet Dragon dari dalam kolam. Itu pun kalau cuaca mengizinkan. Selain itu kita akan dapat menyaksikan banyak bangunan-bangunan tradisional lama seni bina dinasti Ming dan Qing. Okey, jap. Jap. Okey, dari tasik ni kita boleh nampak Jet Dragon Jet Dragon Snow Mountain. Tapi hari ni dia kabus, jadi tak berapa jelas lah. Kalau tak kabus, okey, kita akan nampak Jet Dragon Snow Mountain dekat ujung sana, tempat yang kita pergi semalam. Penari baru daripada kampung Parit Lapis Padan. Hari ini 16 Mei, selamat Hari Guru sahabat. Yeay, tahniah cikgu-cikgi. Dari Lijiang Yunnan. Okey, kita di Lijiang dan kita akan balik semula ke Kunming dengan menaiki tren. Okey, kita dah kesudutkan masa. Ada lebih kurang setengah jam lagi kereta api akan bergerak. Okey, nampaknya kita dah lewat sangat ni. Terpaksalah kita kedah. Jangan kena halau sudah. Laluan Has. Buka depan tu. Apa dia cerita dia? Oh, paling kiri. Mana tu? Sorry. Banyak makhluk kan. Rapat.
Ada dua. Bau 5. Dah jauh lagi. Nah, kita apa? Mana beg? 5 ABC. Ada. Siapa? Cakap siapa yang? Siapa ni kawasan kita? Baring kerja. Tak apa. Kita cari tempat. Itu takut. Itu baring kerja. Takut dia jatuh. Baring kerja. Okey, kita telah pun sampai di Kunming Station. Oh, memang padu lah. Ramai sangat orang kat sini. Okey, ni dia punya train lah. Jam lepas ni. Oh, terbalik pula jalan ni. Okey, kita dah jumpa kita punya bas. Kita akan pergi ke pusat bandar Kunming. Mula-mula kita akan cari tempat solat lah dekat masjid dekat sana. Hari pun dah agak lewat petang juga ni. Laju ni. Okey, boleh bergerak ke bendera? Boleh bergerak ke bendera. Oh, ni basikal untuk disewa. 8 yuan 1 jam. Basikal di China. Semua EV ya. Motosikal dia orang ni memang untuk keperluan je, bukan macam kita. Kita motosikal untuk bergaya. Orang, 4 orang boleh naik pak. Relax je, tak payah pakai helmet. Tak ada juga aksiden banyak Okey, inilah dia pusat bandar Kunming sebuah bandar yang moden yang merupakan ibu negeri bagi wilayah Yunnan ini. Apa-apa hal pun kita cari masjid dulu sebab kita belum zuhur tadi, kita nak buat jamak kat sini. Ni ke masjid dia? Mana masjid dia? Ini masjid dia? Oh, ni dia. Oh, ini dia. Masjid Sun Cheng ni adalah sebuah masjid lama yang dibina pada tahun 1425. Bagaimanapun dia telah beberapa kali terbakar dan kali terakhir dia dibaiki adalah pada tahun 1921 dan 1982. Okey, ini tempat solat perempuan. So lelaki kita akan cari dekat main masjid ni, naik atas.
Okay, ini adalah di sepekitaran masjid. So ni background dia. So di tengah-tengah bandar ni. Okay, tapi kat sini dia ada tulis no photo and video. Okey, dekat masjid ni sekarang dah sebenarnya dah dekat waktu maghrib lah, lebih kurang dalam sejam lagi. Tapi dekat sini dia orang mengerjakan solat asar lewat mungkin culture kat sini memang macam tu. Mungkin sebab kekangan kerja dekat sini lah. Allahu Akbar. Bagus ni bang, ada kursi bang Boleh lah, santai-santai. Okay, dia ada kursi tak santai sini. So dekat sebelah sana pun dia ada satu lagi set. Sunchen. So jalan ni semua Sunchen lah. Dah ini ambil gambar je. Oh, ingat YouTube tadi. Dah ada. Welcome to vlog China Travel with Jejak Vacation. Subscribe Jejak Vacation. Okay, kalau kat depan sikit, kat sana sikit ada mi tarik. Ada mi tarik yang halal. Dan juga kalau nampak stall yang kat tepi tu, dia ada yang jual roti daging. Yang itu memang ramai orang beratur panjang. Itu halal. Semua yang tulis Qingzhen, QINGZHEN, okay, Qingzhen. Dia memang ada logo Qingzhen tu terpampang besar-besar lah. Semua yang terpampang besar-besar logo Qingzhen tu, dia memang nak tunjuk makanan dia halal. Okay, ini dia logo halal Cuisine sipit yang bulat warna hijau tu. Okay, dekat sini kedai-kedai roti ni semua halal. Ada durian lah. Roti durian. Ini roti durian ni. Malaysia mesti sangat dapat. Boleh test roti durian. Roti durian. Kat Malaysia pun tak ada. Okey lah. Walnut cheese. Ni lah ni. Walnut. Okay, kita kena fresh orange Tengok berapa banyak dia potong tu untuk satu botol macam ni. Sampai botol tu penuh. $15. Ini lebih 10 biji kot. Dia punya minimum tu. 9 15. Dekat 10 biji bang. Kita bayar pakai Alipay Kamu boleh? Okey, kat Bandar Kumeng ni kita tak susah lah untuk cari makanan halal. Okey, kita pergi depan ni. Ayam panggang Madinah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Malaysia. I'm from Malaysia. Lain pada kat Malaysia. Lain. Tak kena ular, habis sedap. Macam mana aku dapat YouTube nak ulas sampai macam tu? Oh, tengok sekejapan. Sekejapan habis 3 ekor. Tengok bersih. Licin. Licin ni tinggal kuah So, kedai-kedai elektronik Aku nak pergi sini, jom. Kedai elektronik bang So, kita pergi kedai elektronik.
Nak cari apa ni? Nak cari apa? Tengok dalam ni pun dah pening. Oh, Skywars kat sini top lah. Kat Malaysia pun top Skywars ni. 15 dah keluar lah dia. Aduh. Oh, ni ada. Malam kita jumpa nasi kangkang. Hari ni kita jumpa Lakin kopi yang tak ada di Lakin Johor Bahru. Ini orang Lakin ni. Orang Lakin dia cari Lakin kopi kat Johor Bahru tak ada. Rupanya ada dekat dekat Kunming. Alah. Orang Johor Bahru jangan lupa kalau nak minum Lakin kopi datanglah Kunming. Ni pusat bandar dia. Mana? Mau beli lagi? Yang geng ni tak habis-habis dengan tumbler ni. Berapa banyak lah nak beli. Okey, hari ni hari terakhir di Yunnan Kita hari ni akan pergi ke tempat ni, Stone Forest. Jadi untuk pergi tempat ni kita perlu menggunakan buggy. Stone Forest ni merupakan antara tempat pelancongan yang paling terkenal di wilayah ini. Kawasan ini asalnya adalah dasar laut dan dengan proses luluh hawa serta hakisan yang berjuta-juta tahun oleh air dan angin, maka berlakulah endapan batu-batu yang kita tengok di hadapan sana. Sejarah dia. Okey, ini adalah salah satu daripada Greater Stone Forest. Batu-batu besar yang menakjubkan. Kalau kita tengok betul-betul ada batu besar tertinggi di atas tu. Tak jatuh kan? Yang letakkan batu atas tu? Wak J. Wak J lah kau. Biar betul dia ni. Biar betul dia panjang-panjang ni. Okey, kita masuk hutan batu Oh, ini ada gua lah. Ada gua. Ramai pula bang. Ada tempat makan-makan ah. Oh, ni dah pemandangan dia. Hutan batu Okey, destinasi kita yang terakhir di Yunnan ni di Jacaranda sebelum kita balik ke Malaysia. Kita akan melihat bunga Jacaranda daripada atas bas. So kita tengah beli tiket. Suasana untuk melihat bunga Jacaranda di sini. Okey, ini bas dia. Berbunga-bunga. Kita naik bas tingkat atas. Beli tiket dapat satu aiskrim.
Super tengok kita Dia orang bukan ambil gambar, dia orang ambil gambar kita.